Binatang boleh tak kita bunuh? Racun tu bunuh lah, bukan racun nak suruh gemuk. Faham? Dengar baik-baik. Binatang ada dua. Hayawanun muhtaram. Satu dipanggil hayawan ghairu muhtaram. Hayawan yang dihormati syarak, hayawan yang tidak dihormati syarak. Hayawan yang tidak dihormati syarak, hayawan yang disuruh bunuh atau boleh bunuh. Faham lagi? Contoh, ular yang menggigit orang. Ini hayawan ghairu muhtaram, tidak dimuliakan syarak, siapa-siapa boleh bunuh. Kenapa? Bunuh dia itu dapat pahala. Kenapa? Kerana mengelakkan kerosakan. Syadud dara'i. Kaedah hidup orang Islam, la darara wa la dirara. Nabi benarkan bunuh dalam semayang. Banyaknya binatang dua jenis zaman Nabi lah, binatang lain boleh juga. Pertama ular yang berbisa, kedua skorpion, kala jengking. Okey? Kemudian ulama kias, segala binatang yang beracun, yang berbisa, boleh mudaratkan nyawa dan kesihatan orang, boleh bunuh. Okey? Nampak? Lipan, penyengat, ketik orang tu. Nak? Buang tanah. Nak? Boleh bunuh. Apabila boleh bunuh, maka dia dikira binatang yang ghairu muhtaram, tidak dimuliakan syarak. Binatang yang dimuliakan syarak, contoh ayam, tak boleh bunuh. Sembelih boleh, kerana itu syariat. Bunuh Nabi larang, jangan kamu jadikan sasaran memanah akan hayawan hidup, haram. Kerana ada berlaku zaman Arab jahiliah dulu, dia buat berlatih manah ayam, lepas 3-4 ekor panah. Nabi pun keluar hadis ni, jangan. Allah laknat orang yang jadikan ayam sasaran memanah. Faham lagi? Kerana membunuh ayam haram. Okey? Bunuh lembu. Faham lagi? Gantung tekuk lembu. Faham? Mampu kerah lembu. Haram. Sengaja lenyek anak kucing. Haram. Dosa besar. Kena laknat. Okey? Tapi dalam soalan ini, binatang ini merosakkan harta benda. Kalau merosakkan harta benda, daripada binatang yang baik menjadi jahat, boleh bunuh. Sebab tu anjing ada dua yang boleh kita bunuh, yang lain tidak disuruh bunuh. Yang disuruh bunuh dua jenis. Satu, anjing gila. Yang kedua, anjing yang menggigit manusia. Jadi kita bunuh dia kerana digigit orang atau kerana dia anjing? Kerana menggigit, bukan kerana dia anjing. Jadi bukan sunat bunuh anjing. Tidak. Nak sunat bunuh anjing akur yang gigit orang. Yang kedua anjing gila. Anjing gila ni tak kenal waris. Jumpa pot dara tak tegak, gila. Faham tak? Itu anjing gila. Nah.